Hati-hati kalau ada mana-mana ejen produk pelaburan yang ajar tuan-puan untuk beli ataupun melabur dalam produk pelaburan mereka menggunakan 100% duit gaji daripada tuan-puan. Walaupun produk tersebut adalah produk emas dan ejen tersebut adalah ejen emas public gold sekalipun. Ia bukan tentang mana-mana syarikat, tetapi tentang prinsip. Sepatutnya untuk pelaburan guna duit lebihan, iaitu bila dah ada dana kecemasan 6 bulan pendapatan. Lebih itu baru melabur dan tak ada orang simpan 100% daripada gaji. Kalau ejen tersebut ajar tuan-puan tukarkan 100% daripada gaji beli emas, kemudian gunakan emas itu untuk pajak dan dengan duit pinjaman tu baru guna untuk belanja keperluan, tuan-puan berpotensi besar ejen tersebut hanya fikir poket mereka. Di public gold, ada satu kaedah yang mudah, murah dan patuh syariah untuk menabung emas, iaitu melalui akaun emas GAP atau Gold Accumulation Program. Simpan minimum RM100 dan tiada komitmen bulanan. Bagi yang berminat nak mulakan tabungan emas serendah RM100 melalui akaun emas GAP di public gold, anda boleh isi orang sign up di bio. Saya bimbing sebaiknya.